Siapa yang belum kenal diri? Itu masalah dia. Adakah tuan-puan kenal diri tuan-puan? Kalau kita tak kenal diri kita tuan-puan, macam mana kita nak kenalkan diri pada orang tuan-puan? Betul tak? Jadi pertama, sebelum kita nak buat personal branding, benda yang pertama adalah yang paling asas lah tuan-puan. Kita kena kenal diri tuan-puan. Ya. Kalau tuan-puan tak kenal diri tuan-puan, macam mana tuan-puan nak kenalkan diri? Okey, nama saya Ibnu Basri. Lepas tu tuan-puan tak tahu. Tuan-puan tahu kepakaran tuan-puan, tapi tuan-puan tidak boleh menceritakan kepakaran tuan-puan. Tuan-puan tidak boleh menceritakan. Cabaran yang paling penting adalah, yang paling kuat sekali adalah tuan-puan boleh kenalkan diri dalam 1 minit. Saya nak tanya tuan-puan, adakah tuan-puan boleh kenalkan diri tuan-puan dalam 1 minit? Nama dia elevator pitch. Elevator pitch. Jangan lupa like, komen dan share untuk video seterusnya. Penyeng.